Ada kau dah besar. Okey, sambungan awal yang kedua. Besarnya. Besar. Okeylah sahabat, ini yang pertama. Jom kita tengok yang pertama dulu. Sementara air tengah surut sahabat. Pada pagi hari ini memang ramai lah sahabat. Ramai yang fighter-fighter turun kali ini lah. Tak tahulah hari ni air dia kot. Ramai sangat turun. Gaya macam ada, gaya macam ada. Tidak tahu. Ada. Tak ada depan. Lagilah ikan pari ke, ikan apa ni, kerapu ke. Ada seekor sahabat. Saya dah nampak dah ada seekor kat situ. Curut ceron. Oh, depan ni ikan kecil. Baru saya tahu depan ni ikan kecil. Ada satu. Untuk yang pertama, alhamdulillah. Putih ikannya. Okey, yang pertama, alhamdulillah. Kecil pun kecil ke. Unlimited Mana susah nak dapat sekarang ni. Dulu besar-besar sahabat kan. Dulu sahabat tengok video saya besar-besar. Dulu besar-besar banyak. Sekarang mana pergi ni? Itulah dia. Tu apa tu? Bungkusan plastik. Itulah. Cikgu je. Hai. Okeylah, jom kita teruskan yang kedua. Dekat pantai yang lain. Bukan pantai lain, dia lokasi yang sangat jauh. Tak masa saya pasang ni mental semalam. Kenapa? Mental. Nah, malam nanti tak mental. Malam nanti saya nak turun lagi. Saya. Okay, alright, kita tengok hasil kawan kita ni. Sahabat peserta baru sahabat. Tengok dia ada ke tak ada sahabat. Kita tengok dia punya dulu. Saya punya kat sana jauh sangat sahabat. Sebelah sana pantai yang lama dulu saya main. Sekarang ada. Tak ada. Tarik pun tak ada. Ada. Macam mana dia tahu barang tertara? Oh, tengok ada lah. Tengah. Oh, tengah kah? Supaya ikan pari macam pari ya? Tu kawan ni. Main apa ni? Kira kawan ni lah. Kira dia malam tadi pergi sama-sama lah. Abang. Dia pun pergi juga. Umpan ada lagi. Habis lah, mati lah nak. Padi mana nak?
Umpan tak habis. Tak ada lah sahabat. Ini tengok dia orang punya pun tak ada. Tak tahu. Sana tak tahu. Tengok kawan dia sana mesti ada tu. Okeylah jom. Kita teruskan lah tengok. Saya punya Abang Eddie dengan Abang Pendi. Semua kat sana. Semua sana? Semua sana. Ada? Dia belum tengok. Ini umpan pun tak makan. Biasa lah bang. Dia buka umpan lagi ni. Ai. Ha. Ada juga. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali di dalam Azira Channel. Okey, pada pagi hari ini saya berada di pantai yang dulu dah lama lah saya tak pergi ke pantai ni sahabat. Dulu saya selalu pergi ke pantai ni. Macam ni keadaan pantainya. Memang dah banyak sangat lah perubahan dia. Pada pagi hari ini sahabat, saya ada pasang apa ni, rawai sebanyak 7 bungkus. Tadi kita ada bersama dengan sahabat-sahabat kita. Sebenarnya ramai sahabat kita turun pada minggu ni ramai turun. Semua orang kerja dan semua yang sedang tengah bercuti, dia orang semua turun rawai lah dekat pantai ni. Ada yang kat sini. Sini sahaja saya, Abang Eddie dengan Tok Pen. Tok Pen sana hujung mana. Saya rasa dia orang pun dah datang. Itulah. Cuaca pada pagi hari ini alhamdulillah sahabat. Nampak ada awak-awak hitam sikit. Redup lah sikit. Okey, jom kita teruskan dengan melihat hasil. Tadi kita dah tengok yang pertama, sekarang kedua, ketiga dan keempat. Dekat sini ada 4 bungkus sahabat. Okey, jom kita teruskan dengan melihat hasil pada pagi hari ini. Tak tahulah ada ke tak ada. Jom. Sama-sama lah kita doakan semoga ada rezeki saya pada hari inilah, saya dan isteri saya lah, dan untuk tontonan anda semua juga. Okey, jom kita teruskan dengan melihat hasil yang kedua. Tak tahulah sahabat. Bang. Oh bang, abang kenal saya lagi tak? Bang? Abang kenal saya lagi tak? Okay, alright, yang kedua. Yang ni yang kedua. Tak tahulah ada ke tak ada. Ini pun semalam kalang kabut tu. Tak tahulah ada ke tak ada. Jom tengok dulu ada ke. Tak tahu. Sekarang macam dalam lagi je ni. Jaya macam dalam lagi sahabat. Tak ada. Ada satu boarding. Ada. Satu ni. Sekejap. Tukar posisi ya. Adalah 2 ekor. Kita padu. Alamak. Ikan belukang. Bukannya ikan lembat lah. Bukan ikan keli lembat. Ini apa barang pun tak boleh jatuh. Dalam lagi. Itu dia sahabat. Air besar ni sahabat. Air besar susah sikit lah sahabat. Barang nak ada tu pada susah lah. Saya ambil dulu segala tangkapan saya pada hari ni. Ambil dulu. Tu mana yang tak nak baru saya.
Macam ada lagi seekor. Gaya macam ada lagi seekor. Dah lama dah dulu. Dulu saya main tempat ni dulu besar-besar. Sekarang dah jarang lah. Yang saya pun jarang lah main sini sahabat. Tu ada lagi satu. Ada lagi satu. Oh, yang ni 9 kot. 9 memang, tapi besar ke kecil? Ada juga lah. Sederhana macam biasa. Ikan lambat. Kecil kan sahabat? Di sini memang kecil-kecil memang. Besok tak tahu. Besok mungkin besar-besar. Besok mungkin besar-besar sahabat. Ini kecil. Betul kat kayu ni ada ni sahabat. Tapi tak tahu ikan apa. Okey, dah last kan. Dah last. Okey, alright. Allahu Akbar. Wow. Bilang, 2 ekor. Patutlah. 2 ekor. Ingat seekor. Dia punya 2 ekor. Ada jugalah. Para kumpau. Saya dah risau kumpau je. Okey. Curut yang seterusnya. Tengok lagi curut yang seterusnya. Kira ada rasa apa. Oh, jangan kita teruskan yang seterusnya. Tak tahulah ada ke tak ada. Nak cari yang masih besar ni, ada ke tak ada. Ini ada kecil lah sahabat. Okey, yang seterusnya. Oh, ada. Mantap. Oi, kenapa ni? Betul. Besar. Besar melanggar protokol. Alhamdulillah, baru ada yang besar sahabat. Betul lah kata Tok Pen. Rupanya semua atas. Seekor baru sahabat. Alhamdulillah lah. Ui. Ini tajam tu lah. Saya pula tak bawa glove. Oh, 4 kilo Dia makan 4 kilo saya. Oh, mantap baru. Seekor baru. Jom kita tengok lagi. Berhati-hati dulu sahabat. Mana ni bang? Jauh betul sini. Jauh ni tanda ada barang. Ada ni sahabat. Ada lagi tekanan. Kita nampak nampak. Ada tekanan ni sahabat. Astaghfirullahalazim. Ni apa ni?
Oh, sana pun ada besar. Mantap. Mantap. Ini macam berseronok kan. Alhamdulillah, syukur. Syukur. Macam ni berseronok. Ada barang. Sabar bang. Dia orang belum sampai lagi sahabat tu. Abang edit top kan semua belum sampai lagi. Dia orang punya main dalam. Macam biasa lah sahabat. Ini tak kena, tak makan ni. Ini tak makan ya sahabat. Ada lagi sahabat. Di sebelah sana tak tahu. Ini saya tak letak pancang. Saya biarkan macam tu je. Pancang. Tak pancang berdulu tak ada juga. Jadi saya biarkan macam ni. Sabarlah bang. Tak ada dah, air tak ada dah. Okey gitu. Dia garang ni sahabat. Dia garang sangat tu, nampak payah. Dia memang garang. Baru sedap makan. Ya inna inna. Pangkila tak makan pun. Okey. Ada. Ya ada. Depan tu macam ada lagi. Macam ada lagi. Ada. Mantap. Cik. Hemat. Okey, sambungan rawa yang kedua. Besarnya. Besar lah sahabat. Melanggar protokol besar. Ini dia besar ni. Mantap ni. Dia pun dah melanggar protokol lah sekarang Dulu tak ada melanggar ni. Itulah dia. Ini kena tangan tu. Ini pun mantap padu juga. Tahu. Kali ini tidak betul. 9 tolo. Aduh. Umpan kila. Betul lah kan? Apa yang saya cakap semalam macam video yang lepas dari kerang kan, betul lah saya cakap. Ini umpan kila kata orang-orang dulu. Tapi betul lah sahabat. Ada tekanan? Tak ada dah. Lagi satu lagi. Yang ni pak dia ke sana Mana saya tahu. Ini ada. Banyak. Banyak. Nasib baik saya tadi tak langgar ni sahabat. Ada lagi sahabat. Sabar bang. Kena saya ni bang. Ada 3 ekor lagi lah. Bungkus lagi bang. Bungkus je bang. Okey. Jom tengok lagi sahabat. Ada je lagi ni.
Sampai ujung tak ada dah kot. Ini yang terakhir lah mungkin. Mungkin lah. Ada lagi satu. Betul-betul dekat pancang ni. Saya rasa tu kecil tu. Saya rasa dia kecil. Jom, kita tengok lagi. Ini yang kedua. Dekat tempat yang pertama lah. Ada lagi satu lagi. Kalau saya tahu malam tadi saya letak kat sini. Saya lanjutkan. Nah, nanti kita cuba lagi. Rupanya lalas ni besar ni sahabat. Lalas ni kepala besar. Melanggar protokol. Besar. Kita baru. Besar. Oi, bunyi lembu dia sudah mari. Dia punya bunyi lembu sudah mari lah. Besar. Besar sangat. Rezeki saya nak besar. Okey lah. Tak boleh okey lah. Okay, alright. Isteri pun dah datang. Pasti dia ada senyumnya. Abang ni pandai lah. Abang ni pandai sangat. Dah ada 4-5-6 kilo ada dah. Okey, jom kita teruskan dengan yang seterusnya. Kita tahu ada ke tak ada. Jom. Okey sahabat, hari ini rawa yang keempat yang rawa yang keempat. Dari jauh dah nampak dah. Maaf ya kameraman ya, agak berlumpur sikit. Malam ke tengah. Abang. Malam ke tengah ni ada barang. Tengah pun ada lumpur. Adalah ya. Alhamdulillah. Ada. Jom yang seterusnya. Ada 2 ekor jadilah. Ada. Alhamdulillah. Tu. Ha. Tu. Boiling. Tu dia. Abang. Iha. Megatron. Yang keempat ada 2 ekor sahaja. Jom kita tengok yang kelima dan keenam. Yang ni jauh sikit kawasan dia. Saya pasal jauh sangat. Nanti kita jumpa kat sana. Jom. Dia apa jenuh? Kita boleh lawan tipu tengok. Ini dah 8 kilo. Ush. Ush, ni satu. Kan? Lagi? Sana. Sana tengok Itu sana. Jom. Okey, sebelah sini dulu kan? Satu. Sekejap. Tempat lama kita dulu kan? Ui, 2. Oh, ni belakang kot. Ini lekang. Ni belakang. Tak ada lah. Ada lah. Manis-manis ada kan? 5-6 ekor cukup lah. Manis-manis. Jaga. Ya, sebelah sini. Oh, patutlah selut dia. Dulu lah bang. Tengok. Lama dah tak pergi sini kan? Rindu betul dah. Setahun ada kot.
Sejak kita main Pantai Murai, dia pun tak sampai sini. Tujuh. Ada 3 ekor sini kan? Besar ni. Wow. Besar. Kalau tak ada perlawanan, buka ikan semilang nama dia. Mesti kena berlawan, baru ikan semilang. Uish, keras. Datuk. Ini buat kena ni sedap ni sahabat. Pelanting ya. Oh, ini peseram juga sahabat. Okay, alright. Sudah safe. Pusing dia. Oh, satu tangan oh. Mantap baru. Okay, alright. Besar tu. Uish, lepas ni. Matilah nak. Jom. Tengok lagi. Berba. Adalah ya. Ada juga tu. Syukur kan, alhamdulillah kan. Sana ada lagi seko. Seko kan sana? Tuh. Berekor-ekor. Jangan nak seekor. Kita nak biar berekor-ekor. Op, sabar bang. Abang, janganlah. Saya ni dah lambat dah ni. Black one. Ada 3 ekor lagi. Air besar ni susah nak ada sahabat. Tapi kali ni air besar ada jugalah. Lupa nak bawa sarung tangan. Kena payah kerja. Nampak? Nak cekau pun dah tak dapat lah. Dah krem lah tangan tu. Tujuh. Yang terakhir. Lagi ada. Okey, yang terakhir betul lah. Okey, jom kita tengok rawa yang terakhir dekat atas jalan raya. Jom. Ini kecil ni sahabat. Tak besar. Tak ini. Repair yang terakhir ni. Ke sini kan? Satu, dua, ketiga dan keempat.
Itu buntal saja. kira jugalah buntal. 5 lah. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor lah. Bulukang saiz gorgon. Alah. Apek ni pun lama dah tak jumpa. Satu 2 ekor ada. 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 Satu kilo pun tak ada. Tak ada lah, setengah kilo pun tak ada. Hai. Ini tempat taruh. Tak ada, ini sudah habis. Ini lasa. Alas. Baik. Semua orang dah balik oh. Semua kawan-kawan semua dah balik oh. Okey. Ke-7 semua dah siap diangkat ni. Okeylah sahabat oh. Hari ni ada 2 hasil. Macam biasalah sahabat oh, tapi dia tak macam yang dekat pantai Bagalalang Tapi ni kira ada lah. Ni yang pertama. Baik bersumpuk koyak. Mantap padu. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah. Alhamdulillah. Pada hari ini ada jugalah rezeki untuk saya merawai di pantai sahabat. Kawan-kawan pun semua dah balik dah. Ada lagi yang kat depan sana. Okey, jom kita tengok hasil saya pada hari ini lah sahabat. Ini dia sahabat. Ada 1, 2, ada 24 ekor semuanya. Sahabat boleh tengok sendiri. Daripada yang besar, telur besar. Yang start daripada sini sampai sini dah semua dah kecil-kecil lah. Bang. Nah, yang ni ikan belukang ada 7-8 ekor jugalah. Alhamdulillah, rezeki saya pada hari ini ada lah sahabat. Berderet-deret bersusun-susun. Berderet-deret bersusun-susun. Ini dia sahabat. Oh, sampai sana. Alhamdulillah ada jugalah rezeki saya pada hari ini. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira channel kita. Akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya tak boleh nak buat tali pinggang sahabat. Mungkin besok saya buat tali pinggang. Hari ini dah boleh dah saya buat tali pinggang sahabat. Tapi oleh kerana saya nak cepat, nanti kedai saya nak terus jual. Okeylah, jom. Saya nak siap-siap nak balik dulu. Okey, terima kasih kepada yang menonton dan yang subscribe, menonton sampai habis. Saya ucapkan semoga puan-puan semua sentiasa dimurahkan rezeki ya sahabat. Let's go. Dan terus menyokong Azira channel. Okay, alright. Ni. Ini Abang Eddie punya. Padu. Tengok berkilat dia saja Dapat ni? Dapat? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 ekor Ini apa ni? Ni. Aduh. Pen ekor kan? Top pen 11 ekor. Yang Woi. Cakap tak ada, penipu lah. Penipu kita tunjuk biar yang penting lah, yang hot tunjuk hot. Oh. Betul lah, jenak kan ada video macam ni. Okay, alright. Kita dah berada di dapur Azira channel. Okay, alright. Okay, kita akan masak 9 asam pedas ya sahabat ya. Ramuan semua dah disediakan. Ini pun separuh saya dah masukkan. Jom kita nak masukkan lagi kepala ikan semilang ni. Memang terangkat dah sahabat. Meletup terpelanting.
Itu dia. Kali ni separuh saya dah jual sahabat separuh saya dah jual. Ada dalam 7 kilo itu yang dijual. Yang tak dijual ni dalam ni adalah 8 ke 9 kilo lah. Ini saya masukkan satu persatu sebab dia kena tunggu dia mendidih. Belum ah? Oh belum ke? Oh dah. Semua gantan ni. Silakan. Kalau nak masak. Oh my god. Terletak. Okey, yang seterusnya kita masukkan yang ni. Tadi kita baru masukkan ikan. Ini daun kantan tanam sendiri. Alright, jom. Kita tunggu sampai dia masak, sahabat. Kita akan masukkan ini semua sekali lah sampai dia masak. Terangkat, terpelanting, meletup. Ini sahabat. Diseksa batin, jiwa dan raga. Okey, kita tunggu sampai dia siap. Nanti kita akan makan lah, sahabat. Alright, dah siap. Ini pertunjukan, hanya untuk pertunjukan. Saya makan tunjukkan untuk pertunjukan ni sikit saja. Padahal saya makan ikan yang paling banyak. Yang makan banyak saya lah, sahabat. Tapi saya nak tunjukkan sikit saja. Dia punya sedap madu, padu dan mantap. Minta maaf sahabat. Isteri letak sikit sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Makan kuah aja pun sedap lah. Ini daripada apa ni? Masakan daripada merawai tadi lah. Tangkap, jual, balik dan terus masak. Masak dah terus makan. Balik.